Korang pernah tak pergi melancong, lepas korang balik dari melancong tu, korang makan Maggi sampai ujung bulan? Kalau ada, korang tengok podcast ni sampai habis. Hai semua, Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Madani. Bersama lagi di dalam program Adamcast. Saya Muhammad Adam Naim, selaku moderator korang semua sepanjang podcast ini. Hari ini saya sangat-sangat excited sebab hari ini kita akan membincangkan topik yang lain daripada yang lain sikit. Sebab sebelum ni kita membincangkan tentang benda-benda yang viral, benda-benda yang seram dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita akan membincangkan topik healing ke hancur. So saya tidak akan bercakap dengan seorang-seorang kat sini. Saya akan membawa dua tetamu yang dua lifestyle dia yang sangat-sangat berbeza. Kita pergi yang pertama dulu. Kita ada Encik Mio. Encik Mio, Assalamualaikum. Sihat-sihat Sihat. Kita daripada mana? Saya daripada Selangor. Selangor. Dari Damansara, Selangor. Damansara. Selangor ke? Oh, saya Selangor ke? Selayang. Selayang dekat lagi. So kita ada Mio, orang sama Selangor. Jadi next kita ada Cik Ifan. Cik Ifan tengok dia macam handsome sangat kan. Cik Ifan. Cik Ifan daripada mana Cik Ifan? Saya daripada Kedah. Daripada Kedah. Oh, daripada Kedah. Itu tengok kat media sosial spek kuning sekarang tukar. Ya. Oh, okey. Okay, so kat sini kita ada dua tetamu yang special, di mana dua tetamu kita ni dia punya lifestyle dia berbeza tau. Contohnya macam Mio ni, dia punya lifestyle dia DIY. Macam contohnya kalau tak pergi melancong, dia akan gunakan duit dia sendiri. Kalau contohnya macam Cik Ifan ni, dia menggunakan package. Dia macam senang lah, hidup dia macam ada itinerary jadual apa semua tu. Okay, so nanti kita akan berbincangkan, saya akan bertanyakan soalan kepada diorang. Banyak soalan lah kita nak tanya. Sebab korang macam confused kan, macam mana macam mana lagi okey, DIY ke package. So nanti kita akan tanya soalan kat diorang. Nanti kita nilai lah sendiri, okay? Okay, so saya akan bertanyakan soalan yang pertama kepada Encik Mio dan juga Encik Ifan. Soalan pertama dia, boleh terangkan tak definisi pelancongan ni? Kita start daripada Encik Mio dulu. Saya? Okey, macam pada saya, kalau korang nak tahu, pada saya pelancongan ni, maksud Encik Adam tu definisi pelancongan atau definisi travel ke healing ke macam mana tu? Itu tak salah. Asalkan berkaitan dengan pelancongan. Pada saya, pelancongan ni adalah sesuatu benda yang kita boleh anggap sebagai untuk menenangkan diri lah. Jadi pada saya, kita panggil healing lah, dah senang kan. So pada saya, healing yang sebenarnya adalah bila kita pergi melancong dengan mendapat ketenangan jiwa yang betul-betul kita aman. Maksudnya kita tak perlu nak stres-stres. So, nama pun melancong. So kita, melancong ni adalah untuk kita dapatkan experience, dapatkan pengalaman yang agak menarik lah bagi kita, untuk happykan diri kita kan. Jadi kita, pada saya, healing yang sebenarnya adalah dengan cara kita melancong dengan bajet kita sendiri. Maksudnya kita tak semestinya perlu pergi tempat mahal untuk mendapatkan ketenangan. So mana-mana pun boleh, asalkan kita sentiasa rasa macam mana? Dia macam puas lah. Betul. Maksudnya bila melancong tu kita dapat lepaskan kita punya stres kerja, stres semua tu. Macam tu. Bagi saya macam tu lah. Cik Ifan macam ni kan? Cik Ifan Kalau bagi saya lah kan, pelancongan ni dia sama laboran lah. Maksudnya kita dah penat kerja lama-lama semua. Lepas tu bila kita melancong ni, kita boleh hilangkan stres. Kita boleh melabur lebih sikit lah dekat bila kita melancong ni, untuk kita dapatkan rasa orang kata puas dengan selesa lah kita dapat. Oh, so dalam soalan ni kita dapat macam kalau diorang travel ni untuk hilangkan stres, macam kita kerja ni 5 kali seminggu. Penat. So korang mestilah macam nak stres ke apa ke. Okay, faham. So lepas ni kita akan tanya soalan yang kedua. So soalan kedua saya akan nak bertanyakan kepada rupanya kita ni, macam mana korang urus korang punya package. Contohnya macam Cik Mio, macam mana Cik Mio mengurus dari segi masa, duit dalam DIY dan juga package. Kita start daripada Mio. Yalah, macam saya adalah seorang yang suka mementingkan saya punya kewangan tu sendiri. Jadi saya susun sendiri
Jadi kebanyakan tempat pelancongan yang saya pergi ataupun kebanyakan percutian yang saya pergi, semua saya urus sendiri. Dari segi tempat tinggal saya, dari segi pengangkutan saya, tiket, contoh saya naik flight ke, tiket ferry, tiket apa-apa semua saya buat sendiri. Saya tidak menggunakan package sebab pada saya, kalau kita menguruskan sendiri sebenarnya dapat menjimatkan lagi kos lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang ada certain package yang bila kita bayar dia sebenarnya tarik profit dia lebih sikit. So pada saya yang sentiasa mengukur kewangan saya. Tapi Mio, dia macam ni. Kalau Macam mana Cik Fai? kerja agensi pelancongan ni, dia wujud sebab dia dah pakar dengan logistik ni. So jadi dia akan uruskan kalau kita ada masalah hotel yang orang kata overbook, ferry rosak ke. So agensi pelancongan ni akan tolong kita selesaikan masalah tu. So kalau kita buat sendiri, DIY kan semua benda tu, dalam keadaan kita baru kita settlekan sendiri, kita jadi tertekan dengan semua benda tu. Betul Cik Fan. Cuma pada saya, apa yang saya cakap tadi, untuk orang-orang yang mahukan ketenangan tapi dalam masa yang sama kewangan tu tak sampai level yang boleh untuk keluarkan banyak duit, so boleh guna cara saya lah, maksud saya. Macam tu, saya tak menidakkan apa yang Cik Fan cakap. Cuma apa yang saya cakap bergantung pada orang. Kalau orang tu rasa dia mampu uruskan semua sendiri, cari ilmu pelancongan dia sendiri tanpa menggunakan travel package, saya rasa better dia guna DIY. Sebab cost mungkin nampak jauh lah daripada DIY. Dalam end juga package. Macam tu lah Cik Fan. Okay, faham. Okay. So, kita lihat dari sini banyaklah pendapat yang sangat-sangat berbeza kita tengok DIY dengan package. So, kita akan tanya soalan yang ketiga. Soalan ketiga iaitu cara kita mengawal kita punya keselamatan semasa melancong. Contohnya macam Cik Mio, macam DIY kan kita macam contoh kalau package kan kita jamin keselamatan kan terjamin oleh package tu. Kalau macam DIY ni macam mana? Okay, macam saya sebagai seorang yang sukakan budget traveller senang kata, so apa-apa pun dari segi keselamatan tu, saya contohlah macam saya nak pergi ke tempat makan. Jadi zaman sekarang ni dah moden. Jadi kita ada Google review, kita ada Facebook, ada banyak social media yang kita boleh tengok. Contoh macam saya nak pergi tempat makan tu, saya akan tengok dulu review dia. Orang kata tempat tu okey ke tidak, apa semua, makanan dia sedap ke tak, harga murah ke mahal. So tu daripada makanan. So daripada side keselamatan pula, mungkin agak risikonya bagi orang-orang yang baru pertama kali nak melancong tapi diorang cuba dengan cara bajet. So maksudnya dari segi macam saya cakap tadi, saya memang saya suka book semua sendiri kan. Jadi kalau kita tak ada insurans tu, sebab kita kan buat bajet, so kemungkinan boleh jadi isu scam. Maksudnya kita dah bayar dekat dia, rupa-rupanya hotel tu tak ada macam tu. Tapi untuk orang yang dah pengalaman, mungkin dia boleh dapat tahu nak cari kat mana yang terbaik dan tengok ulasan orang yang terbaik untuk kita ambil. Dan terbaik tu jadikan itu sebagai kita punya keselamatan. Macam tu. Lagi satu, kalau kita, ni pada saya, kalau kita buat package, contoh kita bayar package tu dengan harga sekian-sekian. Contoh saya bagi contoh package tu 300. So kalau saya dah bayar package tu 300, termasuk makan, termasuk minum, termasuk apa, andai kata package tu rupanya agensi tu agensi scam, so 300 saya kebun, 300 saya hilang. Tapi kalau saya buat persendirian, contoh saya book hotel sendiri, makan sendiri, transport sendiri. Contoh hotel saya sahaja yang scam, hotel saya saja, so saya bayar 100 je, so saya ada lagi 200 kat situ. So duit saya tak hilang total, tak hilang semua. So dia perlukan pengalaman yang luas juga lah dari segi kalau nak saya bajet traveller ni macam tu. Kita dengar pendapat daripada Encik Ifan pula macam mana? Kalau bagi saya lah, kalau tadi Encik Mia ada cakap pasal scam kan, so kita sebenarnya kita boleh cari agensi yang berdaftar dengan Motet ataupun Mata. Sebab dia di bawah undang-undang. So kalau agensi tu buat hal, kita boleh tuntut balik hak kita sebagai customer. Boleh tuntut balik? Boleh tuntut balik. So dari situ keselamatan ni dia terjamin lah daripada isu kena scam. Faham Cik Fan? Bagus ni. Cik ni bagus kan? Cik Fan macam ni suka guna package ke? Saya suka package sebab dia lagi teratur. Betul kita dikawal lah. Walaupun dia punya orang kata jadual dia kadang-kadang padat kan, memang kena ikut dia
punya jadual. Tapi benda tu lagi bagus lah untuk kita pergi mana-mana terdatur. Selamat. Dan Cik Irfan suka guna package kan. So Cik Irfan tak ada ke rasa macam terlalu tertekan sebab kena ikutkan semua jadual tu. Sebenarnya Cik Irfan tak bebas untuk dapatkan pelancongan yang percutian yang Cik Irfan sendiri nak. Sebab kadang-kadang travel package yang Cik Irfan ambil tu, tak semua package tu apa yang Cik Irfan nak. Mungkin Cik Irfan nak tukar, mungkin saya tak nak tempat ni, saya nak tempat lain. Mungkin Cik Irfan ada rasa macam tu. Dia rasa tak ada kadang-kadang. Tapi kalau sentuh isu keselamatan, kita lebih selamat lah kita dengan ni semua. Lepas tu kita dijaga, hotel pun tak nak kena scam apa semua. So saya fikir kalau kita tak selamat tu lagi bahaya lah. So Cik Irfan lagi mementingkan keselamatan daripada Cik Irfan punya Kebebasan. niat asal percutian tu adalah untuk healing tu. Tapi saya rasa selamat tu lagi. Kalau kita healing tapi kita tak selamat pun tak boleh juga. Betul. Ada juga apa yang saya cakap. So macam tu lah diorang punya keterangan bagi kat kita. So kita banyak lagi soalan-soalan yang tanya kepada diorang ni. Kita akan berehat dulu sebentar lagi. Kembali lagi di dalam Adam Cast. So sekarang ni kita dah ke soalan ke berapa? Sekarang ada berbagai soalan tu. Saya soalan keempat. Keempat ya. Okay, soalan keempat. Soalan keempat ni kita nak tanyakan tentang macam mana diorang, contohlah macam kita nak pergi umrah kan. Kita nak tanya pasal macam Mio DIY dan Irfan package. So kita nak tanya perbezaan dua tu. Kita tengok macam mana Mio punya pandangan saya dengan pandangan Irfan lah macam tu. Okay. Macam mana contohlah macam kita nak tanya kepada Irfan dulu lain. Macam Irfan ni kalau pergi, dia lebihkan kepada media orang panggil pro media. Maksud Cik Adam tu macam dia pergi umrah tu semata-mata untuk social media. Dia pergi macam tu. Sebab dia orang ni dia berbeza-beza orangnya. Ada yang pergi ni untuk nak tunjukkan media sosial, ada yang pergi ni untuk pasal diri. Tapi kita nak tanyakan tentang pasal umrah dulu lah. Kita nak tanyakan kepada macam ni. Pasal social media tu kan. Package ke umrah, dia bagi saya lah dia lagi better daripada DIY. Sebab bila untuk orang yang first time nak pergi umrah, sebab bila first time pergi umrah, dia tak tahu lagi tempat-tempat kat umrah tu macam mana, apa nak kena buat. So dia perlukan bimbingan. So kelebihan yang ada dekat package ni, sebab dia ada mutawif. Bila ada mutawif, ada yang orang kata, ada yang membimbing dari segi rukun, daripada doa untuk semua. So dia akan kata susun jadual kita cantik lah untuk waktu kita kat umrah. Contoh dia itu je pasal Cik Irfan. Cik Irfan pergi Mekah. Cik Irfan pergi Mekah. Maksudnya Cik Irfan pergi sebelum ni menggunakan package lah. Package juga. Sebelum ni Cik Irfan menggunakan package apa? Package Andalusia. Andalusia. Viral tu. Yang dia punya bag lagi dulu. Berapa total cost Cik Irfan pergi umrah? Menggunakan package tu saya nak tahu. 10,000 lah. 10,000 tu berapa hari Cik Irfan kat sana? 8 hari 10 minggu. 8 hari 10,000. Okay, Cik Irfan nak tahu tak kalau saya pergi umrah, berapa je bajet saya perlu gunakan? Berapa tu Cik? Kalau Cik Irfan tadi dapat 10,000, saya dapat gunakan dalam 6 ke 7,000 je. Ya ke? Dengan menggunakan bajet traveler ni, pada saya dapat menjimatkan kos lain. Sebab saya macam saya cakap awal-awal tadi, semua saya uruskan sendiri. Okay, untuk bukanlah menjawab, maksud saya untuk pandangan sebagai seorang bajet traveler pula. Betul apa yang Cik Irfan cakap tu. Untuk orang yang pertama kali mungkin dia perlulah menggunakan travel package sebab dia pun tak tahu nak translate bahasa, nak membeli belah kat mana ke apa. Sebab kalau kita pergi seorang-seorang dan kita tak gunakan package, mungkin kita akan jadi terhuyah yang nak kat sana. Gila seorang-seorang. Terus kat sana gila. Jadi masuk balik poin saya tadi. Kalau macam saya, sebab saya dah pernah pergi sebelum ni, saya dah pernah pergi kali pertama saya pergi DIY juga. Cuma kali kedua saya punya experience dah makin tinggi. Macam kita tahu zaman sekarang ni dah moden tau. Jadi korang boleh search dekat korang punya phone, dekat korang punya app store ke play store ke, ada satu apps ni nama dia Nusuk. Apps Nusuk. Nusuk ni adalah satu apps yang dia ada banyak bagi kita punya pengetahuan baru. Bukan pengetahuan baru, pengetahuan yang
sepatutnya mentawai bagi, tapi F nusuk ni dah tulis dalam tu. Dia ada rukun, dia ada kat mana nak pergi kat itu ke, cara nak tawaf ke, cara nak buat ibadah umrah dan haji tu, ada dalam F nusuk tu. So pada yang nak jimatkan kos and dia rasa dia yakin and boleh bawa diri di sana dekat tanah suci tu, F nusuk ni pun boleh membantu dia sebenarnya. Sebab F nusuk ni dia banyak info-info menarik lah, info-info yang perlu. Sebab ibadah ni kan benda wajib. Ibadah ni maksud saya, ibadah rukun ni kita tak boleh tukar-tukar. Dia tak boleh tukar-tukar, kita kena ikut rukun yang dah ditetapkan oleh agama kita sendiri. Jadi F nusuk ni sangat-sangat membantu lah. Macam saya sebelum ni pun saya gunakan F nusuk ni. Ya, awak berani ada bimbingan walaupun awak dah pernah pergi. Kali pertama saya tetap takut lah, perasaan macam Cik Irfan cakap pasal keselamatan mula-mula tadi. Saya pun dapat rasa kalau kita berpackage tu keselamatan kita agak kurang. Contoh macam kita nak buat ibadah, tapi bila kita sakit dekat negara orang, kita demam ke tak sihat, so akan menyusahkan diri. Sebab kita tak tahu kat mana hospital, kat mana apa, sebab kita pergi semua sendiri. Jadi pada awalnya saya pun ada rasa takut tu. Cuma Alhamdulillah saya tak ada apa-apa yang apa-apa bencana ke kecelakaan berlaku kat saya masa saya pergi Sarawak tu. So boleh saya tanya sikit? boleh cakap. Pernah tak waktu pergi kan, Cik Mia pergi DIY, pernah tu kena scam ke kat sana? Cakap pasal scam tu tipu lah kalau saya cakap saya tak pernah kena kan. Nak saya ceritakan sikit pengalaman saya waktu tu? Boleh. Okay, masa tu saya baru je sampai dekat saya punya airport dekat negara Tanah Suci tu, area sana. Lepas tu ada seorang ni, saya ada handle dengan seorang ni untuk ambil saya. Saya dah call booking lah sebagai dia punya driver nak ke saya punya hotel. Okay. So saya pun tunggu dekat airport tu, tunggu sampai kesudah tak ada. Tak ada. Saya tunggu tu jam dekat Mekah tu pukul 10 pagi. Saya tunggu sampai pukul 5 petang. Sebab hotel saya sepatutnya dah boleh check in pukul 1. Tapi saya tunggu sampai pukul 5. Tak masuk-masuk, tak datang juga. Saya pun call, saya email dia, saya cuba untuk contact dia macam mana cara sekalipun, tapi tetap tak dapat. Dia buat diam. So kesudahannya saya pun cari agensi kereta sewa lain untuk saya naik. So pengajaran yang saya dapat kat situ, duit yang awal-awal kena scam tadi tu memang saya tak dapat lah. Memang orang tu terus block saya, terus lost contact, saya tak dapat apa-apa info kat situ. So kekurangan di situ saya dah melambatkan saya punya masa lah. Sebab saya punya plan, saya kan cakap saya tunggu sampai pukul 5 kan dekat airport tu. Saya punya plan pukul 5, pukul 7 saya dah dekat sampai Masjid Nabawi ke, saya dah area-area sana. Jadi dah melambatkan saya punya jadual yang saya dah tetapkan untuk diri saya lah. So itulah kekurangannya macam tu. So kita nampak kat sini ada kebaikan dia, ada keburukannya juga lah. Dia pergi umrah ni. Jadi soalan yang saya akan tanya sama je macam yang first tadi yang saya tanya. Semua saya nak tanyakan macam Cik Irfan ni, adakah pergi melancong ni hanya untuk media sosial ataupun untuk diri sendiri? Saya pergi dua-dua. Dua-dua sebab maksudnya salah satu, bila kita tangkap gambar dekat tempat-tempat cantik ni, kita sebenarnya kita dah buat orang kata promosi secara percuma dah untuk negara kita. Untuk kita orang kata promote ke tempat-tempat yang cantik ke di sini. Tapi dalam masa yang sama saya cari juga untuk keselesaan diri sendiri juga. Tapi Cik Irfan, macam Cik Adam tadi, Cik Irfan tadi, Cik Irfan melancong untuk media sosial ataupun untuk hilangkan stres kan. Tapi macam mana Cik Irfan nak hilangkan stres? Kalau Cik Irfan stres, duit habis kat package saja. Bagi saya tak adalah habis sangat pun. Sebab kita melancong untuk dapat keselesaan juga. Macam tu. So saya rasa tak membazir kot kalau saya melabur lebih dekat package. So Cik Irfan rela lah keluarkan berapa banyak duit pun asalkan Cik Irfan selesa dekat package Cik Irfan tu. So macam Cik Irfan kata selesa tu, boleh Cik Irfan cerita sikit Cik Irfan pernah pergi mana yang Cik Irfan rasa berbaloi dengan harga yang Cik Irfan keluarkan sedemikian tu untuk dapat keselesaan yang macam tu? Saya pernah pergi Melaka. Saya dapat orang kata homestay yang selesa lah. Melaka Cik Irfan pergi mana tu? Saya pergi banyak. Cuma saya tak berapa ingat lah saya stay kat mana tu. Cik Irfan pergi ke tak pergi? Cik ni salah satu. Tempat duduk ke tempat duduk Cik Irfan. Apa fasiliti yang ada dekat tempat duduk tu sampai Cik Irfan merasakan tempat tu selesa dengan Cik Irfan? Bagi saya
homestay kalau ada kolam tu dah macam mewah juga lah. Lepas tu bilik pun banyak, ada 4 bilik. Lepas tu semua bilik pun ada aircon. So kelebihan-kelebihan Cik Irfan pergi dengan siapa masa tu? pergi dengan family saya. So Cik Irfan yang sponsor family ke ataupun collab dengan family macam mana? Collab. Oh, patutlah tak rasa beban sangat package tu. Betul juga. Oh, faham. Kalau macam Cik Mio pula, Macam mana? Macam apa? macam adakah Cik Mio ni melancong untuk media sosial ke untuk ingatkan stres? Okay, macam saya daripada awal cuma terangkan menitik beratkan dari segi kewangan saya. Sebab saya kerja biasa. Contoh macam kalau saya nak pergi travel package semua ni memang akan pengurusan kewangan bulanan saya tu memang macam tak kesampaian lah, macam tak betul. Komitmen saya tu agak tinggi. Jadi untuk nak juga support domestik Malaysia ni, nak pelancongan alam Malaysia ni, saya tetap pergi melancong tapi dalam cara yang bajet. Macam tu. Jadi untuk menjawab soalan Cik Adam, saya melancong healing ataupun hanya untuk sekadar media sosial, saya akan pilih healing. Macam tu. Jadi contoh-contoh yang saya pernah pergi healing tanpa keluarkan bajet yang banyak, contoh saya boleh cakap yang saya ada RM50 je, tapi saya tetap nak healing. Jadi saya akan pergi bawa motor je, bawa motor, gunakan RM50 tu. Sebelum sampai ke destinasi yang saya nak pergi, saya akan beli makanan bekal ke apa ke, bawa makanan ringan. Lepas tu saya akan pergi sungai-sungai ke, pergi hiking ke. Maksudnya saya still support healing saya tu, tapi saya tak keluarkan modal yang banyak. Asalkan saya punya release stress, saya punya penat kerja tu semua boleh hilang dengan melakukan hobi macam saya cakap tadi lah, pergi mana sungai ke, pergi hiking ke, semua tu termasuk dalam pelancongan juga sebenarnya. Maksudnya Cik Mio ni banyak melancong ke tempat-tempat yang Nature. nature lah sendiri. Untuk kalau saya betul-betul tak ada duit, saya akan pergi situ. Tapi kalau saya ada lebih sikit, saya still akan pergi je melancong dekat bandar ke. Macam baru-baru ni saya pergi duduk dekat satu hotel dekat KL. Tapi saya hanya book hotel je. Hanya sekadar saya nak ada safe space saya sendiri dalam hotel tu untuk saya release stress macam tu. Maksud saya tadi, healing yang saya masukkan ialah dengan cara yang budget lah, berpatutan. Maksudnya tak perlulah keluarkan banyak-banyak semata-mata nak pakai gambar apa semua tu. Macam tu. Jadi pada saya nak melancong tu boleh, tapi make sure kena dengan bajet. Jangan sampai melancong Nampak sendiri lah. jangan nampak sendiri. Jangan sampai melancong tu menyebabkan kita sanggup berhutang ataupun sanggup lebihkan melancong tu sampai komitmen lain terabai macam tu. Jadi macam tu lah. Betul juga ni kalau macam saya pula lah. Cik Adam. Kalau macam saya pula, kalau macam saya ni, saya pun tak adalah orang kata mampu mana. Sebenarnya saya ni pun suka macam Mio juga nature. Di dalam nature tu saya pun ada juga macam record video nature tu, Betul. sungai apa semua. Sebab bila kalau kita berkelah, contoh kita berkelah dekat tepi sungai ke apa kan, kita makan ke, lepas tu dengan bunyi air yang mengalir, kita jadi tenang, so kita boleh relaxkan stres kita. Sebab Cik Adam, kalau kita pergi pelancongan yang harga tak terlalu mahal pun, kita boleh je nak media sosial apa semua boleh je. Tak semestinya kena pergi tempat mahal, boleh ambil gambar kan. Betul. Maksud Cik Adam. Itu pandangan saya lah. Itu Cik Adam. Okay. So itu pandangan dua panel kita ni. Jadi ini soalan last lah saya nak tanya kepada dua panel kita ni. Okay. Soalan ni adalah bayangkan korang semua, korang dua ada RM100 untuk bercuti pada minggu ni. Apa korang nak buat dengan RM100 tu? So maksud Cik Adam, bajet yang kita boleh guna hanya RM100 sahaja. Perkara saya ni Cik Adam. RM100 tu. Saya nak Terus tengok. tu besar juga sebenarnya bagi saya. Ada Cik Ifan nak bagi idea dulu? Balik. Kita start Cik dengan Ifan Cik Ifan dulu lah. Kalau macam saya lah kan, dengan RM1 tu, saya beli staycation kat rumah je. Maksudnya saya beli bahan masak yang premier. Premium Lepas tu masak untuk family saya. Lepas tu saya boleh pasang aircon, lepas tu tengok filem family. Walaupun dia tak nampak macam orang kata bercuti, tapi kita tetap dapat keselesaan tu. Sebenarnya macam mana Cik Ifan nak rasa perasaan bercuti tu kalau Cik Ifan hanya duduk Di rumah saja. Dia macam terperap kat rumah tu. Kita buat orang kata waktu kita kat rumah, kita boleh buat aktiviti yang lain sikit dengan modal RM100. Contohnya macam mana? Kita buat permainan sikit dengan family-family kita lah. Macam Cik Ifan, kalau Cik Ifan ada 100, Cik Ifan takkan keluar pergi bercuti lah. Cik Ifan akan duduk rumah je. Duduk rumah dengan family sebab aktiviti lah. Kira Cik Ifan tak nak support domestik Malaysia ke macam mana? Tak buat. Dengan RM100 tu saya rasa
boleh buat aktiviti kat rumah juga. Untuk Cik Fan 100 tak cukup lah macam tu. Kalau cik-cik ni macam Okay, macam saya rasa 100 sudah besar lah untuk saya jenis yang besar. budget traveller. Saya rasa 100 sudah banyak lah sebenarnya. Okey. Macam saya memang jenis yang naik motor je kalau nak bergerak harian. Saya ada je kereta, cuma saya tak guna kereta tu. Okey. So nak jimatkan kos minyak kereta-kereta saya kan jenis yang budget. Jadi kalau saya ada RM100 saya ada kata okay, pagi tu saya nak kira boleh je? Boleh kira. Okay, contoh pagi tu saya akan keluarkan RM10 untuk isi minyak motor saya. RM10. Okay, bila RM10 tinggal RM90 kan. Saya bawa motor, saya pergi breakfast dulu kat kedai makan. Pagi lah tu ni, bayangkan pukul 8-9 pagi macam tu. Saya pergi breakfast. Saya terjadi breakfast, saya tolak dalam RM10. So masih ada balance RM80. So saya ada banyak lagi masa untuk saya pergi. Jadi plan saya pagi tu, saya boleh pergi bercuti, berjalan-jalan juga gunakan motor saya. Contoh saya akan pergi dekat tempat-tempat yang entrance fee dia tak terlalu mahal. Contoh saya boleh pergi museum, saya boleh pergi taman negara, saya boleh pergi taman rama-rama ke, asalkan tempat yang saya pergi tu kena dengan bajet saya tadi. Asalkan saya still merasakan percutian tu. So bila saya ada banyak lagi time tu, saya boleh bawa motor tu pergi naik Genting Highland ke, duduk kat sana, merasai cuaca and suhu yang lain kat sana, duduk sana tengok. Saya dengar sekarang Genting dah ada tol. Betul Genting lah. Macam Cik ada ingat tadi, saya cakap saya naik motor kan. Jadi saya dah betul je. Tol free. Kita dah menjimatkan bajet 100 tadi. Nampak tak? So saya kat Genting Highland mesti saya akan lapar apa semua, saya tolak RM20 lagi untuk saya makan. So saya balik saya masih ada lagi balance RM50 je. Walaupun saya dah pergi macam-macam tempat, tapi saya masih ada RM50. Jadi dalam masa yang sama, walaupun saya dapat menjimatkan RM50, saya juga support lah industri Malaysia punya pelancongan. Seperti Genting semua saya pergi. So dalam masa yang sama, dalam masa saya release stress, dalam masa saya bercuti, saya tetap dapat save duit tu. So lagi RM50 tu bolehlah saya bayar komitmen ke, saya gunakan pada esok harinya ke. So pada saya 100 tu besar sebenarnya. Kalau maksudnya 100 tu memang cukup lah untuk pergi dan balik. Cukup saja. Kalau setakat nak day trip ke apa, 100 tu sangat-sangat cukup. Tak perlu nak bajet yang tinggi untuk pergi melancong ke apa. Sebab pada saya bercuti ialah bercuti untuk tenangkan fikiran. So tak mestinya kena keluarkan modal yang besar. Macam tu. So kita macam nampak lah overall macam mana diorang handle kalau kita bagi RM100 tu nak spend dalam hujung minggu tu. Okay, so macam pada pandangan saya lah kan, pada pandangan saya ni setiap package media ni ada kelebihan dan keburukan dia. Betul. Boleh saya tahu apa kebaikan dia dengan keburukan dia? Macam saya dapat dengar apa yang Cik Ivan cuba cakapkan tadi. Dia tengah cuba mempromosikan yang dia ni adalah seorang yang lebih memilih package kan Cik Ivan. Jadi saya rasa pada saya kelebihan package tu pun ada juga. Salah satunya mesti dari segi keselamatan lah. Macam yang saya cerita tadi, saya pernah kena scam apa semua. Tapi bila kita ada package ni, potensi untuk kena scam tu agak kurang lah. Sebab kita pun akan ada insurans pelancongan semua nanti. Jadi saya rasa itulah kelebihan package yang paling saya tertarik lah dengar daripada Cik Ivan. Dari segi keselamatan, keselesaan, benda-benda yang saya tak dapat dari segi budget traveller. Sebab saya kan budget traveller, saya tak dapat sangat dari segi keselamatan tu, dari segi keselesaan. Lagi satu, kalau budget traveller ni pada saya dia agak memenatkan sebenarnya. Sebab segala benda saya kena urus sendiri. Saya kena habiskan weekend saya hanya sekadar nak research mana tempat yang terbaik, mana ni. So pada saya kelebihan package dari segi keselamatan, keselesaan dan kesenangan diri lah, jimat masa. Saya lah kan untuk DIY, lepas saya dengar Cik Mio cakap tadi, banyak juga kelebihan sebenarnya untuk DIY ni. Dia boleh kata kita boleh pergi banyak tempat dengan berapa yang kita ada pun. Lepas tu kita boleh kata disiplinkan diri kita untuk tak berbelanja lebih lah untuk kita melancong. Lepas tu saya rasa dari segi bila DIY ni kita lebih bebas lah untuk pergi mana-mana. Betul. So macam saya cakap tadi, bila package ni yang kurang best dia dekat jadual padat lah, kita kena follow semua agensi. Di situ saya nampak kelebihan DIY. Okay, so macam tu lah kebaikan dan juga keburukan DIY dengan package. So kalau overall ni, kalau pandangan saya, dia ikut pada situasi juga. Contoh macam kalau kita kurang duit ke, tapi kita nak healing, kita boleh ikut dengan cara DIY. Jadi kalau kita ada modal yang besar, macam
kita boleh dapat bonus lain kalau gaji tu kan. So kita boleh pergi ke package. So setiap apa melancong ni ada kelebihan masing-masing. Semua macam ada pun tak kisahlah kita guna package ke, kita guna budget traveller ke, asalkan kita still support support melancong dalam negara macam tu. So itulah kesimpulannya. Kesimpulannya macam tak kisahlah korang ni kat mana pun, lepas tu kalau korang nak melancong pun DIY ke, package ke apa-apa saja, at least kita dapat melabur duit, menginvest duit dekat dalam negara kita. Benda tu pun boleh menaikkan ekonomi negara kita macam sekarang. Jadi itu sajalah soalan yang saya nak beri kepada Cik Adam tak nak bagi soalan dah? Tu je? Tak nak soalan, gaji tu je. Baik, Cik Adam. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Tak apa, Nyo Cik Adam. dan Cik Ipan Tak apa, Cik Adam. meluangkan masa dengan kita sebab ramai orang tanya saya, DM saya macam boleh tak kita buat lain sikit, macam kita ni tak ada duit nak melancong macam mana, kalau kita ada banyak duit ni kita nak manage kita nak manage melancong macam mana. So maksudnya permintaan daripada follower Cik Adam orang lah. bagi follow saya juga. Lah, ada 2 minggu lepas ke Cik Adam punya email saya kan. Saya tak perasan masa tu. So saya tengok email ada Cik Adam bagi tahu nak join podcast tak, kalau macam ni Cik Adam bagi tahu saya kena cakap apa semua. So saya pun rasa tertarik nak cerita experience saya sendiri sebab saya rasa orang semua kena tahu mana kelebihan dan kekurangan budget traveller ni bagi saya lah macam tu. Okay, so macam itulah kita punya podcast pada kali ini, dan terima kasih kepada yang support Adamcast, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di podcast yang akan datang. Bye bye, Assalamualaikum. Bye.